Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dipaparkan di dalam skrin ni, ini adalah BBMA moden. BBMA moden lah. Bukan klasik ya. Klasik ini berselerak kita punya chart, melengkak-lengkak si apa, line-line line-line dia punya line-line apa line BBMA tu lah. Yang ni kita mengolah supaya line dia bersifat horizontal dan mengikut kepada real time lah. Maksud dia ini bukan indie lag. Ini bukan indie lag, ini indie real time. Nanti saya nak tunjuk lagi satu indikator yang kita boleh jadikan dia sebagai mapping lah, mapping. Sebab siapa yang pernah mempelajari berkaitan dengan BBMA ni, BBMA ni dia ada empat konsep ataupun prinsip yang utama lah, iaitu kita panggil extreme sell bila harga mencecah resisten, tapi tidak berjaya close di atas resisten, harga akan turun lah. Resisten ni maksud dia yang atas lah, yang bahagian atas. Macam tu juga extreme buy, bila harga mencecah support dia, tapi gagal close ke, ataupun beberapa candle gagal close ke bawah untuk meneruskan dia punya momentum, jadi dia akan berpatah balik lah. Jadi prinsip dia pun samalah. Cuma yang membezakan dengan tradisional punya BBMA adalah BBMA yang ini kita mewujudkan fungsi MTF. Maksud dia, kita boleh menggunakan chart pada time frame tertentu, tapi BBMA pada time frame tertentu. Contoh, BBMA yang ini, yang belah kanan chart ni adalah BBMA yang bersaiz time frame yang kecil lah. BBMA yang belah kiri chart ni adalah BBMA yang bersaiz time frame yang lebih besar. Jadi automatik kita dah ada satu mapping. Ini kita panggil mapping lah. Maksudnya kita tahu zon kat mana kita nak mengebai, kat mana kawasan yang kita jangkakan ia adalah entry pullback, iaitu entry pullback ni kalau harga berada berdekatan dengan line tengah ni lah, ataupun line tengah yang time frame yang lebih kecil ni. Jadi secara automatik kita dapat tahulah bila menggunakan BBMA ni. Ini adalah salah satu teori-teori untuk kita membuat trading lah. Menggunakan teori BBMA. BBMA tu apa? Bollinger Band Moving Averages. Alright, yang ni saya nak tunjuk lagi satu. Alhamdulillah. Saya nak tunjuk lagi satu. Yang ni pun kegunaan dia adalah untuk kita menghasilkan setup entry lah, setup entry berdasarkan MA lah, iaitu moving averages. Kita menggunakan EMA 50, ni EMA 50, dan kita juga menggunakan MA 200 sebagai paras-paras sokongan ataupun paras rintangan. EMA 50 ni pun paras sokongan dan juga rintangan yang juga crossing time frame. Maksud dia, yang tuan-tuan nampak yang kat sini ni adalah EMA 50 dan juga MA 200 daripada masa lalu. Bukan daripada masa lalu, daripada time frame yang berbeza lah, iaitu kita menggunakan time frame 15 minit yang di cross pada time frame 1 minit, iaitu pada chart yang inilah, pada current chart. Jadi automatik kita tahu kat mana kawasan-kawasan yang kita boleh jangkakan harga akan bereaksi membuat lantunan lah. Jadi jap kita jalankan dulu dia punya ni. Ini time frame 15 minit, ini pula time frame semasa. Time frame semasa ni kita kekalkan pada time frame 1 minit lah. Ini juga menunjukkan EMA 50 dan juga MA 200 juga.
Tapi bila dia berjumpa dengan time frame yang lebih besar, kemungkinan dia akan cerita dia kemungkinan dia akan tunggulah. Dia berada di bawah EMA 50. Kerana ada teori menggunakan EMA 50 sebagai bacaan trend. Bacaan trend ni maksudnya harga berada di bawah EMA 50, fokus mencari sell. Ini cuma mission dia adalah mencari MA 200. Ini pun dah berlaku rejection pada MA 200 time frame 15 minit. Bila kita menggunakan mapping time frame 15 minit ni, maksud dia berkemungkinan untuk akan ada beberapa kali test lah. Beberapa kali test. Ini mungkinlah test yang terakhir, mungkin lah. Mungkinkah itu adalah test yang terakhir ataupun nanti dia akan datang lagi satu test yang nak mengiktiraf MA 200 ni sebagai support yang terkini lah, sebagai support yang terkini. Jadi ini pun kita boleh menjadikan dia sebagai apa? Sebagai satu mapping untuk apa? Untuk kita trading. Jadi sekarang ni kita ada dua lah combo. Bukan dua combo, kita juga menggunakan, sekejap saya tunjuk. Okey, kita juga menggunakan mapping apa yang kita panggil sebagai mapping blok harga. Yang penetapan zon-zon tu, zon tu maksud dia adalah tetap. Zon tu adalah tetap. Tidak seperti menggunakan BBMA ataupun BBMA ataupun MA. Dia punya zon dia bergerak secara dinamik lah. Maksud dia tak tetap. Tapi kita juga menggunakan mapping yang zonnya tetap dan solid dan kekal. Tetap dan solid dan kekal, dan kita tengok dan kita perhati, memang FCPO respect pun. Dan memang FCPO respect pun. Dan lebih dan kalau kita kalau kita memahami semua pergerakan ni, maksud dia lebih mudah lah kita memahami perangai si FCPO, dan bila kita faham, lebih mudah lah kita nak melakukan trading pada FCPO lah, pada pergerakan harga si FCPO. Selain daripada itu, ini saya nak tunjuk ni. Wyckoff pun, kita menggunakan mapping Wyckoff. Maksud dia ada berapa mapping kita pakai ni? Mapping blok harga, mapping Wyckoff, dan juga ada dua combo mapping indie yang real time lah, bersifat real time, iaitu mapping moving average dan juga mapping BBMA yang ada crossing time frame. Dia punya fungsi dia lah. Jadi tidaklah kita berserabut-serabut nak kena buka pelbagai chart untuk kita just refer kepada satu chart. Jadi setakat ini dulu perkongsian kita. 4 mapping blok harga, mapping Wyckoff, BBMA, mapping BBMA, dan juga mapping moving average. Mana-mana yang sesuai dengan kita lah. Jadi kita akan praktiskannya pada sesi live nanti. Beres bos. Assalamualaikum. Bye.